Okay guys, mana-mana yang ramai stuck macam mana nak cari winning product, sebenarnya ada dua cara guys. Okay, pertama untuk kalau korang newbie, korang kena buat dulu selama sebulan sebab kita nak baca data, kita nak tahu apa jenis produk yang korang boleh jual. Lepas sebulan barulah kita boleh tengok tahu. Okay, yang kedua, kalau korang dah buat lebih sebulan, 3 bulan, stop buat video campur-campur. Korang cuba analisis, korang tengok semula produk-produk yang korang jual tu. Lepas tu korang tengok kategori apa kebanyakan produk yang korang jual tu. Kalau korang boleh jual berkaitan dengan sukan, maknanya sukanlah niche korang. Kalau korang boleh jual alat-alat berkaitan dengan home, perabot, korang banyakkan lagi produk perabot. Dan sebenarnya kalau korang nak tahu, geng-geng yang jerung, geng-geng yang dah buat income 5-4 angka ni, diorang just repeat barang yang sama sahaja tau. Korang tak perlu sebenarnya cari banyak-banyak produk yang baru. Jadi, kalau korang masih lagi stuck, harap ni bermanfaat. Dan kalau korang nak belajar lebih lanjut, aku dah buat affiliate lebih kurang dalam 2 tahun dan dah buat lebih kurang dalam 5-6K sebulan, campur dua-dua platform, Shopee dan juga TikTok. Kalau korang nak belajar, aku tak ada ebook, cuma korang akan dapat coaching personal daripada aku lah. Ada beberapa fee yang aku kenakan. Kalau korang berminat, korang boleh tekan link aku dekat bio tau.